Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Pastinya anda sedang menyaksikan Ratna Kata Intan, Institut Takbiran Awam Negara. Kita bawakan kepada anda secara terus pendekatan moden, contemporary, remaja. Kita bawakan kepada penonton-penonton Ratna Kata Intan. Pastinya hari ini di sini kami akan bawakan kepada anda topik yang cukup-cukup dekat dengan hati penonton, dan juga hari ini kita akan bawakan topik pembelajaran sepanjang hayat melalui laluan Apel Q at Intan. Dan kita bawakan kepada anda di studio Ratna Kata Intan hari ini Encik Muhammad Kamarul Aznan bin Rashid, Ketua Program Pengurusan Kualiti PPQ Institut Takbiran Awam Negara Intan. Assalamualaikum Encik. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada pihak Intan kerana telah menyediakan ruang kepada saya dari program pengurusan kualiti Intan sebagai tetamu pada siri Ratna Kata Intan pada kali ini. Jadi semoga apa yang kami akan berkongsi pada hari ini menjadi boleh dijadikan panduan kepada penjawat awam secara umumnya. Ya, dia Intan ni dia tak lari daripada jati diri Intan tu. So kita kena puiti sikit Ratna Kata Intan. Kalau ikut podcast Intan. Tapi Ratna Kata Intan. Tapi berkenaan dengan topik hari ni sebenarnya Encik, kita nak bercakap berkenaan dengan Apel Q. Jadi mungkin kalau di universiti kita mungkin dah kenal Apel Q, ada juga Apel A, Apel C Tapi hari ni Intan bawakan Apel Q. Mungkin Cik Azam boleh terangkan sikit apa sebenarnya Apel Q tu? Okey, dari segi sejarahnya Apel Q ini diperkenalkan oleh Agensi Kelayakan Malaysia, MQA, Malaysia Qualifications Agency, yang telah memperkenalkan Apel Q pada tahun 2020 dan kemudiannya dilaksanakan oleh beberapa institusi pengajian tinggi pada peringkat awalnya, dan program ini telah disambut baik oleh pihak universiti, yang mana mereka telah memohon kepada pihak Agensi Kelayakan Malaysia bagi tujuan untuk menawarkan program-program pengajian tinggi di bawah laluan Apel Q. Jadi sebelum itu macam diperkatakan tadi, ada Apel A, Apel C yang telah dahulunya diperkenalkan. Jadi Apel Q ini menjadi pelengkap lagi kepada laluan Apel itu sendiri. Ya. Jadi maksudnya yang saya faham sekarang ni mungkin Intan taja yang memohon bersama di bawah Intan. Maksudnya ada penjawat awam yang mohon di bawah Intan akan mendapat tajaan ke universiti di bawah Apel Q. Itu yang istimewanya pada tahun inilah yang ada tajaan kepada penjawat awam di bawah laluan Apel Q. Jadi kalau sebelum kita pergi kepada yang tajaan itu, kalau Apel Q itu sendiri, dia adalah merupakan akronim kepada Accreditation of Prior Expression Learning for Qualification. Dalam bahasa Melayunya, dia adalah pengakreditan pembelajaran berasaskan pengalaman terdahulu bagi tujuan penganugerahan kelayakan akademik. Bunyi akademik lah. Jadi kalau mudahnya, pengalaman yang ada kepada setiap individu itu kita boleh tukarkan menjadi kelayakan akademik. Dalam konteks ini, kelayakan akademik itu boleh berupa sijil, boleh berupa diploma, boleh berupa ijazah sarjana muda, sarjana maupun ijazah kedoktoran. Jadi pengalaman yang mungkin selama ini yang kita dah kumpul, dia tidak terkubur begitu saja. Sekarang ni kita boleh menukar pengalaman itu menjadi sesuatu nilai yang sangat berharga lah. Yeah. Sangat berharga. Ya, itu antara prosesnya lah ya.
proses daripada untuk mendapatkan tu kita menggunakan pengalaman di bawah APLQ. Tapi sekenal saya lah, seperkenalan saya dengan rakan-rakan di PTD yang memegang grade M ni sebenarnya, Cik Nan. Kalau ikutkan mereka ni tak ada masa nak belajar, tak ada masa nak makan pun kadang tak ada masa. Macam mana boleh terfikir nak ada masa untuk lanjutkan ke APLQ tu? Okey, yang kalau dalam APLQ ini dia boleh dikatakanlah program ini dia mensasarkan majoritinya calon dewasa. Sebab calon dewasa ni dia dah memiliki pengalaman yang sangat banyaklah. Jadi apabila kita menggunakan pengalaman itu mendapatkan kelayakan akademik yang kita ingini, maka dari segi proses pengajiannya dia tidak perlu melalui secara keseluruhan akademik itu. So maksudnya dekat sini tak ada kelas kuliah yang perlu dihadiri secara fizikal. Berbanding dengan cara konvensional cara konvensional yang kita kena datang kelas, masuk kelas. Betul. Dengan pensyarah mengajar, kita dapat ilmu, kita membuat tugasan, kita menduduki peperiksaan dan kita lulus, kita bergraduasi lah selepas itu. Berbanding dengan APLQ yang mana kita bawa pengalaman kita ke universiti untuk dinilai. Jadi pengalaman itu bahasa mudahnya kita tukar menjadi kelayakan akademik yang menggantikan menggantikan kuliah dan sebagainya. Jadi secara umumnya dia akan memendekkan masa pengajian lah. Masa pengajian yang kalau secara konvensional contohnya sarjana muda mungkin mengambil masa 3 hingga 4 tahun. Melalui APLQ setakat ini kita mendapatkan maklumat daripada pihak universiti, pengajian sarjana muda melalui APLQ ini boleh disingkatkan sehingga 12 bulan. 12 setahun. bulan, setahun. Lepas itu terus bergraduasi lah. Maksudnya ambil pengalaman yang 15 tahun tadi tu convert kepada 1 tahun pengajian secara, tapi kita tak guna masuk kelas, kita guna thesis lah. Maksudnya ada assignment yang kena disiapkan. Dia masih ada. Cuma instrumen penilaian dalam konteks APLQ ini dia sedikit berbeza lah berbanding konvensional. Kalau konvensional macam saya sebut tadi, ada kuliah, ada tugasan, ada peperiksaan. Dalam pendekatan laluan APLQ ini dia ada 4 instrumen penilaian lah yang kita panggil dalam APLQ. Ianya telah dinyatakan dalam garis panduan MQA sendiri. MQA dah menetapkan ini adalah garis panduan untuk APLQ yang perlu dipatuhi oleh universiti yang menawarkannya lah. Jadi instrumen ini adalah 4 peringkat. 4 peringkat iaitu yang pertamanya portfolio. Portfolio, yang keduanya Field and Validation Visit, FVV, atau bahasa Melayunya lawatan ke lapangan untuk pengesahan. Yang ketiganya adalah peringkat ujian cabaran, challenge test, dan yang terakhir sekali adalah kursus capstone ataupun projek capstone. Dalam bahasa Melayunya kita sebut sebagai projek mercu. Jadi untuk APLQ ini, seseorang calon tersebut dia perlu melalui keempat-empat peringkat ini secara berturutan. Tak kira sama ada dia memohon menukar pengalaman itu kepada diploma ataupun sarjana muda ataupun sarjana ataupun ijazah kedoktoran. Proses dia sama, 4 peringkat ini. Kalau mungkin selanjutnya saya akan terangkanlah secara lebih terperinci lah. Baik. Jadi setakat ni dah berapa lama APLQ at Intan ni berlangsung? Okey, dari segi inisiatif ini telah kita gerakkan pada tahun lepas lagi, pada tahun 2024. Yang mana pengurusan Intan pada masa itu telah merasakan bahawa laluan APLQ ini boleh dijadikan satu alternatif kepada laluan sedia ada. Kalau kita sedia maklum,
di bawah Jabatan Perkhidmatan Awam kita ada latihan hadiah latihan persekutuan HLP, dan ada juga tajaan-tajaan lain daripada pihak-pihak lain lah yang menawarkan penajaan kepada penjawat awam. Jadi pada tahun lepas itu pihak pengurusan merasakan APQ ini boleh perkenalkan kepada penjawat awam, sebabnya kita merasakan ada keistimewaan kepada laluan ini. Yang paling penting adalah masa tempoh pengajian itu yang dapat kita gunakan sebaik mungkin masa yang singkat itu, dan juga apabila penjawat awam ini melalui APQ ini, mereka tidak perlu meninggalkan pejabat. Maksudnya mereka tidak akan bercuti. Cuti untuk cuti belajar bergaji penuh contohnya. Mereka tidak perlu bercuti sebab macam saya ceritakan tadi, dia tidak ada kuliah yang tertentu yang perlu dihadiri. Betul. Jadi tidak perlu bercuti lah kan. Okey. Jadi setakat 2024 ke hari inilah, ini dah kira pertengahan 2025. Berapa sebenarnya kita kata pelajar yang ataupun penjawat awam yang telah menyertai APLQ ni? Okey, dari segi permohonannya pada tahun lepas itu kita tiada tajaan seperti mana tahun ini. Okey. Walau bagaimanapun ada beberapa orang penjawat awam telah bersetuju untuk memulakan pengajian pada tahun lepas. Okay. Jadi pada tahun ini mereka akan bergraduasi lah. Okey. InsyaAllah pada penghujung tahun inilah. Jadi kalau bermula pada tahun ini ada tajaan, permintaannya lagi tinggilah. Setakat ini yang dalam rekod kami telah ada sehingga 300 permohonan. 300 permohonan. Okay. Cumanya adalah di antara mereka tu bila kita keluarkan surat tawaran tu mereka berfikir pula nak mula atau tidak. Sebab dia bukan satu isu lah sebenarnya. Kita dalam APQ ini sebab dia menggunakan pengalaman. Okay. Kita bukan memberitahu universiti kita ada pengalaman sekian kan. Yeah. Contohnya kita perlu memberitahu universiti kita ada pengalaman A, pengalaman B, pengalaman C contohnya. Ianya perlu dibuktikan. Ada sijilnya, ada kata surat pelantikannya. Jadi itu antara perkara yang mana mungkin pada segelintir penjawat awam dia sukar nak mencari rekod-rekod lama tu. Untuk dibuktikan. Mungkin begitulah. Jadi bila saya cuba bayangkanlah, kalau kita dah mula, katakan saya mula bulan 7 2025 sampai bulan 12 2025, katakan saya tukar jabatan. Saya tukar unit. Macam mana tu? Macam mana proses penjawat awam tadi tu? Dari segi pertukaran dia tidak akan menghalang lah. Okey. Adakah ada ganggu untuk mendapatkan sijil graduasi ke apa ke? Dia tidak ada akan mengganggu sama sekali lah perjalanan itu. Cumanya mungkin dari segi peringkat tadi dia perlu susun balik lah. Susun balik. Contohnya kalau mungkin saya terangkan balik sedikit, terangkan secara terperinci proses APQ itu kan. Yang mana kalau portfolio itu peringkat pertama itu, penjawat awam ini perlu sediakan senarai pengalaman dia dari awal sehingga sekarang itu dan sertakan pembuktian, sijil dan sebagainya. Secara dokumen tu adalah secara dokumen yang fizikal lah. Sama ada scan ataupun yang dah telah dicetak lah. Dan portfolio itu akan dinilai oleh pihak universiti. Akan dinilai, diberi markah. Alright. Okey, setelah itu apabila lulus, seseorang calon itu dia akan ke peringkat kedua, iaitu field and validation visit, lawatan lapangan untuk pengesahan. Bahasa mudah dia adalah pemeriksa dari universiti akan ke pejabat. Untuk menilai pengalaman yang ada, di mana calon perlu membuat persembahan, presentation lah, kepada pihak penilai, dan kemudiannya akan diberi markah di situ. Cuma dekat sini kalaulah macam tadi diperkatakan bahawa bertukar tu kan, dekat sini pihak universiti masih mengizinkan
sekiranya di pejabat baharu itu calon tersebut ingin mengundang penyelia dari pejabat lama, dibenarkan, tak ada masalah. Okey. Jadi masih boleh. Okey. Seterusnya bila dah diberi markah dekat peringkat kedua tadi itu, iaitu lawatan lapangan tadi, calon akan menduduki satu ujian cabaran. Dia panggil challenge test. Pihak universiti akan memberi satu ujian dan akan dinilai. Setelah lulus itu, calon akan pergi ke peringkat terakhir lah, capstone. Yang mana dekat sini akan kalau peringkat sarjana muda, calon perlu menyiapkan projek tahun akhir. Untuk sarjana muda. Kalau di peringkat sarjana dan ijazah kedoktoran, calon perlu menjalankan penyelidikan dan menghasilkan satu disertasi lah untuk dihantar kepada pihak universiti untuk dinilai. So setelah dinilai, kalau lulus melepasi tahap yang ditetapkan oleh pihak universiti, maka calon selepas itu akan bergraduasi lah. So dia macam, kalau sebintas lalu dia tak ada kelas kan. Tengok maksudnya nak dapat sebuah sijil akademik ni tak susah pun, bersama dengan Intan lebih lagi. Tapi kena ikut laluan APLQ. Dia satu alternatif lah kepada siapa-siapa pun, penjawat awam maupun mana-mana individu lah. Persoalan dia tadi, Cik Na ada sebut berkenaan dengan tajaan. Jadi saya berminat dengan tajaan tu sebenarnya. Kriteria dia macam mana, Cik Nan? Kriteria dia, kalau kita rujuk balik ucapan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam ucapan belanjawan 2025, yang mana telah dinyatakan syarat-syaratnya diberikan kepada penjawat awam yang telah berkhidmat selama 15 tahun sekurang-kurangnya. Dan tajaan itu berjumlah 50% ataupun RM15,000 maksimum. Tapi mana yang terendah lah. Mana yang terendah mengikut kadar yuran yang telah ditetapkan oleh pihak universiti. Contohnya lah, kalau kadar yuran tersebut RM30,000 untuk pengajian di bawah laluan APQ, maka Intan akan menaja sebanyak RM15,000 dan calon akan membayar sebanyak sendiri sebanyak RM15,000 lah. Half-half lah. Separuh-separuh lah. Tapi katalah yuran pengajian itu RM20,000, maka kita pergi kepada nilai 50%, iaitu RM10,000. Jadi masih separuh-separuh jugalah. Tapi berbanding pada tahun lepas tak ada langsung. Tahun lepas mana yang mula mereka menggunakan kemampuan kewangan sendirilah untuk memulakan pengajian. Jadi maksudnya kalau kursus-kursus yang ditawarkan ni, walaupun APLQ laluan dia, tapi ada tak kursus-kursus yang spesifik? Maksudnya perlu ambil contoh dalam tadbiran awam saja ke, ataupun khusus kepada MBA ke apa ke? Kalau terbuka. Dia dari segi bidang pengajian di bawah APQ, dia masih belum meluas. Tapi bidang tu dah ada. Contohnya katalah kita dalam bidang pengurusan dan pentadbiran. Dalam pengalaman kita banyak berkisar di bidang itu. Jadi di bawah APQ sudah ditawarkan contohnya dalam pentadbiran perniagaan dan juga dalam bidang pengurusan. Sarjana muda pengurusan, sarjana muda pentadbiran perniagaan. So dua kelayakan akademik ini dia boleh disesuaikan dengan pengalaman yang ada pada seseorang itu di bawah pengurusan dan pentadbiran. Kadang-kadang kalau kita tengok dia berbunyi pentadbiran perniagaan. Tetapi kalau kita pergi secara terperinci dalam setiap program itu, contohnya kita tengoklah hasil pembelajaran program yang ingin dicapai, dia boleh disesuaikan secara umumnya dengan pengalaman yang kita ada lah. Sebagai contoh lah, kalau saya boleh berkongsi, contohnya seorang calon ini adalah
pegawai tadbir. Ialah pegawai tadbir diplomatik contohnya. So dia banyak dalam contohnya pengurusan sumber manusia, pengurusan kewangan. Dalam hasil pembelajaran program bagi contoh MBA lah, master sarjana pentadbiran perniagaan. Baik. Dalam konteks MBA itu sendiri, dia dah ada pengurusan sumber manusia dalam itu, dia ada perakaunnannya, dia ada pengurusan strategiknya yang boleh disesuaikan dengan pengalaman yang ada pada seseorang pegawai tadbir diplomatik tadi tu. Dan kalau dalam konteks skim yang mungkin agak teknikal sikit, contohnya pegawai sistem maklumat contohnya. Ada dalam perkhidmatan awam kan. Di bawah APQ telah ada bidang program pengajian berkenaan dengan keselamatan cyber, cyber security. Kita ada ICT management dan juga kita ada sarjana di peringkat IT itu sendiri. Jadi pengalaman-pengalaman yang ada bagi skim teknologi maklumat ini boleh kita tukarkan bagi mendapat kelayakan tersebut lah. Masa itulah APLQ sebenarnya dia tak boleh contoh saya belajar dulu dalam bidang mechanical tapi pengalaman saya dalam bidang pengacaraan. Jadi kalau macam saya nak lompat ke sarjana tu, apa yang sesuai? Saya ada satu bidang yang bidang apa? Boleh dicadangkan. Apakah? Satu program sarjana seni persembahan. Seni persembahan di bawah UPSI, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Yang mana kalau maklumat yang kita dapatlah daripada rakan strategik kita di UPSI ini, mereka menyatakan sarjana seni persembahan ini bukan hanya untuk yang di depan tabir lah kita panggil artis, pemuzik. Dia malahan juga sesuai untuk yang di belakang tabir. Penerbit rancangan boleh, penulis skrip boleh. Pengalaman itu dia boleh sesuaikan dengan hasil pembelajaran tersebut. Kalau saya boleh berkongsi contoh yang saya ambil selanjutnya Datuk Nash, penyanyi left-handed. Saya pun ada secara peribadinya berjumpa beliau pada program MAPA. Konsert bukan? Program MAPA pada tahun lepas. Konsert pernah juga pergi juga. Itulah kita saja nak bongkar rahsia Cik Nan ni. Pernah juga kita tengok. Jadi masa kami jumpa beliau pada tahun lepas di MAPA itu, beliau pada masa itu telah menyelesaikan pengajian di peringkat sarjana seni persembahan itu. So Datuk Nes telah menggunakan pengalaman beliau selama 40 tahun dalam bidang seni. Dan beliau telah berjaya menyelesaikanlah pengajian APLQ itu di bawah seni persembahan itu hanya selama 8 bulan saja. 8 bulan? 8 bulan saja. Jadi maksudnya tadi 12 bulan boleh dipendekkan kalau kita selesaikan tugasan tu cepat? Lebih cepat. Pengalaman yang kita macam Datuk Nes tu ada 40 tahun kan lebih jadi kurang. Dapat PhD lah, doktor? Dapat sarjana. Peringkat master. Di UPSI. Itu kira shortcut betul tu. Sebab pengalaman yang ada selama ini tu dia sangat berharga dah sekarang. Jadi pengalaman tu sebenarnya dia kira macam mana? Tahap pengalaman, contoh saya buat persembahan di Royal Albert Hall London, dengan contoh ada lagi seorang datang dah pengalaman 30 tahun. Mana satu yang dikira? Yang pengalaman luar negara ataupun yang 20 tahun? Dia dalam konteks APQ ni, dia semua boleh kita gunakan. Kalau dalam bahasa akademiknya dia kata pengalaman itu dalam bentuk formal, informal ataupun non-formal. Ada tiga jenis lah. Kalau formal tu berbentuk pensijilan, mungkin katalah kita dah ada diploma contohnya. Lepas tu kita nak buat master. Diploma itu kita boleh tunjukkan sebagai salah satu bukti pembelajaran yang kita pernah lalui. Formal, secara itu formal. Kalau informal pula, dia berupa pengalaman yang kita dapat di tempat kerja. Pengalaman pembelajaran di tempat kerja, maksudnya kita katalah kita telah menghasilkan satu laporan
untuk laporan, contohnya laporan kewangan contohnya. Jadi kita untuk menghasilkan satu laporan itu, kita melalui satu proses. Jadi proses itu merupakan satu pembelajaran pengalaman yang kita boleh tunjuk. Jadi bukti tadi laporan itulah yang kita boleh tunjuk. Dan yang berkait juga dengan pengalaman informal ini, katalah mungkin kita presiden kelab dekat jabatan. Boleh juga kita gunakan pengalaman itu. Jadi bendahari pun boleh. Bendahari kan dia tahu perakaunan kan. Ambil MBA terus. Boleh. So dia boleh tukarkan pengalaman itu bagi mencapai hasil pembelajaran program yang tertentulah dalam program, contohnya kalau MBA lah. So dalam konteks kata tadi seni persembahan tu kan. Dalam penilaian yang dimaklumkan lah oleh pihak UPSI itu kepada kami, untuk ujian yang dilalui itu, ada di antaranya perlu melakukan persembahan, konsert. Jadi kaedah penilaian itu dia akan berbeza-beza juga mengikut bidang pengajian itulah. Jadi dia tak adalah semuanya bertulis. Betul. Dia boleh saya katakan sangat fleksibel lah bawah APQ ni. Okey. Jadi saya tengok sekarang ni mungkinlah untuk mendapatkan satu sijil akademik tu, jalanannya sangat mudah. Macam tadi kita dengar Cik Nan, ya Allah, senang ni 8 bulan. Kalau kita ikutkan nak ambil master tu bukan satu perkara yang senang kan, tapi boleh dihabiskanlah masa 8 bulan. Kualiti ni macam mana? Okey, kualiti sebelum sesuatu universiti itu menawarkan program APQ sebelum program tersebut mestilah telah mendapat akreditasi penuh MQA. Katalah program pentadbiran perniagaan itu, sarjana pentadbiran perniagaan itu ingin ditawarkan oleh universiti, dia tak boleh sewenang-wenangnya menawarkan begitu untuk satu program itu. Pihak universiti dia perlu memohon kelulusan daripada pihak MQA. Mohon, dan pihak universiti perlu buat dengan calon rintis. Calon rintis ni maksudnya satu pilot. Dia tak boleh secara automatik tawarkan terus kepada umum. Jadi pihak universiti akan memohon dengan MQA, saya nak APQ-kan program ini, dan MQA akan melaksanakan macam pengauditan lah kepada proses tersebut. Jadi universiti akan ada calon rintis terlebih dahulu lah untuk buat melalui proses tadilah, portfolio, FBB, ujian cabaran, capstone. Jadi setelah calon tersebut selesai, pihak MQA akan melihat keseluruhan proses tersebut bagi memastikan kualitinya mengikut garis panduan yang ditetapkan. Jadi kalau ada pertanyaan lah, selalunya lah kami pun terima pertanyaan dari segi ijazahnya sama tak dengan yang konvensional. Pengiktirafan ni macam mana? Pengiktirafanya sama sebab dia adalah satu program yang telah dinilai oleh pihak MQA. Maksudnya sebelum sesebuah universiti itu menawarkan program APQ itu, mereka telah melalui satu proses yang bagi saya sangat terperinci lah oleh pihak MQA. Jadi scroll ijazahnya sama dengan yang konvensional, majlis convocationnya sama. Ada convocation juga? Sama. Dia tak ada berasingan APQ atau konvensional, dia sama sahaja. Cuma yang bezanya cara kita mendapatkannya. Cara penilaian tu cara kita mendapatkannya dan penilaiannya itulah yang mana kalau cara biasa konvensional yang tadilah pergi kuliah dan sebagainya, cara APQ ada 4
penilaian yang kita perlu lalui. Maksudnya nak dapatkan satu sijil ni sangat-sangat mudah dan sebenarnya semua orang boleh dapatkan, Cik. Tapi kalau kita ikutkan mungkin di baki beberapa minit sebelum kita mengakhiri Ratna Kata Intan ni, apa sebenarnya kepentingan lah kalau kita boleh katakan kepada mereka ni, lebih-lebih lagi kita khususkan kepada penjawat awam mungkin untuk mungkin mendapatkan satu nilai tambah dalam diri lah, kita kata added value dalam diri melalui Apel Q ni. Okey, kalau dari segi nilai tambah kepada penjawat awam, mungkin ada sesetengah penjawat awam belum memiliki kelayakan akademik pada peringkat yang tertentu lah. Contohnya mungkin sebelum ini hanya ada mungkin SPM atau diploma, tetapi telah bekerja sekian lama. Jadi ini adalah merupakan satu peluang untuk mereka boleh meningkatkan profesionalisme diri melalui kelayakan akademik. Jadi ini adalah satu peluang kepada mereka untuk menggunakan pengalaman yang telah lama ada tu dah, yang terkumpul itu. Jadi mungkin boleh mendapatkan sarjana muda, boleh mendapatkan sarjana. Jadi melalui kelayakan akademik itu akan berpeluang untuk memohon jawatan yang lebih tinggi. Nak kata automatik tu tidaklah pada masa ini kan. Jadi bila memiliki tahap akademik yang bersesuaian, mereka boleh memohon kepada jawatan yang lebih tinggi lah. Jadi itu sekurang-kurangnya telah dapat membantu penjawat awam lah. Dari segi apa yang kita panggil meningkatkan keupayaan diri lah. Saya suka untuk mungkin bagikan satu contoh gambaran yang betul-betul ada di penjawat awal lah. Mungkin mereka dah 15 tahun sebagai kerani ataupun frandas di satu institusi ataupun satu jabatan, ataupun mungkin kita punya pilot-pilot, Encik. Pilot-pilot kita dah 15 tahun, 20 tahun. Apa kursus yang bersesuaian dengan mungkin dua jawatan tu tadi tu? Okey, kalau untuk katalah yang macam contoh pilot, mengikut pengalaman. Sebab kalau kan pengalaman buat projek konsert tadi tak ada. Betul. Kalau mengikut kata contoh tadi lah, mungkin kata yang pilot tu mungkin belum ada bidang itu. Mungkin belum ada yang bersesuaian. Tapi kalau untuk yang di bawah pentadbiran, contohnya pembantu tadbir kita ataupun penolong pegawai tadbir kita, memang dah ada bidang yang bersesuaian yang boleh kita tukar kepada kelayakan akademik tersebut. Sebab APQ ni macam saya katakan di awal tadi, bidang dia belum meluas lagi lah. Tapi sudah ada lah. Sudah ada. Malah kita ada pegawai-pegawai penjawat awam dari bidang keselamatan. Bidang keselamatan, contohnya pegawai polis, pegawai yang bomber, yang telah memulakan pengajian di bawah APQ, menggunakan pengalaman mereka di bawah pengurusan, bawah pentadbiran. Tidak menjurus kepada yang keselamatan tadi tu lah. Yang spesifik kepada keselamatan. Sebenarnya dia terpulang kepada calon itulah, penjawat awam itu untuk memilih bidang. Asalkan ia adalah bidang yang berkaitan dengan pengajian yang dimohon. Jadi kami Intan boleh memberikan khidmat nasihat bagi membantu penjawat awam mengenal pasti bidang-bidang yang bersesuaian. Itu sebenarnya kan yang perlu ada. Kadang-kadang mereka ni tak tahu langkah pertama, first step tu yang susah sebenarnya. Betul. Tapi bila dah tahu tu, mungkin dah dengar kita punya Ratna Kata Intan. Dia macam kekok sikit sebagai podcast. Kita podcast. Ratna Kata Intan. Tapi tak apa, kita nak martabatkan bahasa Melayu, Cik Nan. Jadi mungkin ada sikit info tambahan kepada mereka di luar sana, macam mana nak mohon Apel Q, prosesnya. Mungkin mereka lebih berminat kepada tajaan. Cara yang pertama apa? Mohon Apel Q dulu ke ataupun mohon tajaan dulu? Okey. Yang paling penting sekali adalah berapa jumlah tahun pengalaman. Yang paling penting. Untuk diploma, sekurang-kurangnya kita kena ada 10 tahun pengalaman. 10 tahun. Untuk diploma. Untuk sarjana muda, sekurang-kurangnya 15 tahun pengalaman. Untuk sarjana 20 tahun pengalaman. Untuk ijazah kedoktoran 25 tahun pengalaman. Yang kita perlu kira
dari umur kita 18 tahun. Okey. Bukan kata daripada mula bertugas. Okey, kalau ikut Cik Nanda apa? Doktor saya kehormat. saya dah boleh memohon lah. Doktor kehormat. boleh. Okey. Jadi itu dari segi jumlah tahun. Okey. Seterusnya seseorang penjawat awam itu perlu memilih bidang yang dia kena pastilah. Contoh katalah macam pegawai teknologi maklumat tadi, mungkin bidangnya ICT. Sarjana pengurusan ICT contohnya kan. Lepas tu dia katalah dah kenal pasti bidang tadi, dia kena melihat universiti mana yang menawarkan program itu secara APQ. Oh, maksudnya pemohon yang pilih universiti sendiri. Okey. Jadi apabila dia dah kenal pasti itu, mereka boleh kena memohon pengajian itu melalui MQA, bukan universiti. Okey. Melalui MQA. Jadi pihak Intan telah menyediakan satu laman yang khusus untuk APQ di portal Intan. Jadi boleh dilayari melalui www.intanbk.intan.my. Dekat situ kita telah sediakan borang permohonan pengajian dan juga borang permohonan tajaan. Tetapi kita mohon yang berminat ini mohon program pengajian terlebih dahulu. Sebab dekat situ akan ada saringan oleh pihak MQA berkenaan dengan jumlah tahun pengalaman itu tadi. Melalui portal Intan tadi. Melalui portal Intan. Kita telah pautkan borang itu kepada borang MQA. Jadi setelah mendapat kelulusan pihak MQA, nama calon akan dihantar kepada universiti yang menawarkan bidang tadilah, program pengajian tadi. Dan calon akan berbincang dengan pihak universiti selanjutnya. Dan apabila calon telah bersetuju, dapatkan surat tawaran daripada pihak universiti. Kemudiannya isi borang yang kedua, borang tajaan. Borang tajaan dengan mengemukakan surat tawaran tadilah sebagai bukti lah. Jadi setelah itu calon bolehlah memulakan pengajian. Selepas diterima tu lah. Selepas kita keluarkan tawaran tajaan. Baik, kalau mungkin dari luar sana mungkin ini kita cerita yang memang nak ni Encik. Ini yang 50-50 ni. Yang 50-50. Yang 50-50 ni macam mana ni? Mungkin boleh bagi patah dua kata. Kalau yang 50-50 ni boleh hubungi kami. Sebab kami ada satu pasukan yang telah bersedialah untuk memberi khidmat nasihat. Sebab ada kalanya mereka belum dapat menentukan bidang. Lepas tu macam tidak yakin pengalaman ni boleh guna atau tidak. Jadi kita boleh bagi khidmat nasihat kepada perkara tersebut. Kami pun selalunya akan bertanya, pengalaman yang dari umur 18 tu ada pengalaman apa? Mungkin ada di swasta sebelum masuk ke perkhidmatan awam. Itu pun boleh guna. Boleh dikira juga? Boleh guna. Tapi saya mula bekerja di stesen TV umur 17. 17. tak genap 18 lagi. Yang 17 tu dia tak kira. Yang 18 baru dia start kira. Dia short 8 bulan lah macam tu. Tapi tak apa. 18 tu saya rasalah semua kita di sini ni dia telah melalui satu perjalanan yang mengumpul pengalaman. Jadi sebelum ini mungkin kita rasa kita tak guna dah pengalaman itu. Jadi mulai tahun 2020 itu MQA memperkenalkan APQ ini. Jadi kita kena carilah sejarah balik pengalaman itu yang sekarang jadi sangat berharga. Baik. Mungkin untuk kita nak menutup kita punya Rakna Kata Intan di bawah topik pembelajaran sepanjang hayat APLQ bersama Intan ni, mungkin Cik ada kata penguat semangat untuk mereka ni, mungkin dari segi mentalnya ke, dari segi pengurusan masa, ada sedikit tips ke? Jika kerajaan dah lah kerja balik pukul 6, kadang kena overshift sampai pukul 8. Okey, dari segi pendorong untuk APLQ ini, pengajian melalui APLQ, kalau secara umumnya dia adalah satu tempoh masa yang singkat. Jadi dekat situ kita
tidak perlu menghadiri kuliah dan sebagainya, yang mana masa kita tu kita dapat sesuaikan dalam masa yang kita ada lah semasa bekerja itu. Dan dari segi pihak universiti juga, saya pun sebagai pemerhati lah sekarang ini, kita lihat mereka sangat membantu. Calon dewasa ni dia beza dengan yang baru lepas SPM. Jadi pihak universiti dalam APQ ini mereka menyediakan penasihat. Bila kita masuk saja ke program APQ, pihak universiti akan memberikan ataupun membekalkan kita seorang penasihat. Jadi penasihat inilah yang akan membantu kita melalui 4 penilaian tadi. Penasihat ini akan membantu berbanding dengan cara konvensional yang mana kita sendirilah yang kena tentukan kan. Jadi itu bagi saya sangat membantulah untuk seseorang itu melalui perjalanan APQ itu. Dan yang paling pentingnya tajaan. Tajaan. Tajaannya pandang saya ada duit tau. Tajaan pada tahun ini dia ada tajaan sebanyak 5%. Tahun hadapan kita belum tahu lagi lah. Tapi insyaAllah kita cuba untuk menyediakan juga tajaan. Mana tahu 100%? InsyaAllah. Amin. Kita cuba. Tapi tertakluk kepada kemampuan kewangan kerajaan lah. Terma dan syarat. Terma dan syarat sebagainya ya. Jadi rebutlah peluang yang ada. Mungkin dia tidak datang selalu peluang ini. Dan bila lagi masa yang kita boleh gunakan pengalaman yang kita ada. Itu yang paling penting lah. Yang akan menjadi satu nilai kelayakan akademik yang dapat meningkatkan profesionalisme diri kita. Itu sebenarnya yang kita nak highlight ataupun kita nak tekankan di sini. Sebenarnya kadang-kadang orang kata kenapa nak sambung belajar, aku dah dapat apa yang aku nak. Sebenarnya itu adalah nilai tambah dalam diri dan juga keupayaan diri kita untuk keluar daripada zon selesa itu sendiri. Terima kasih kita nak ucapkan kepada Encik Tuan Aznan kerana sudi bersama dengan kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan adakan kepada penonton-penonton luar sana episod-episod yang akan datang. Terus ikuti perkembangan Intan dan juga terus ikuti perkembangan Ratna Kata Intan di media-media sosial kami untuk kita terus berikan kepada anda pendedahan dan juga sedikit apa yang kita akan bawakan kepada anda di topik-topik yang akan datang. Terima kasih kepada penonton. Teruskan kesiaan anda bersama kami di Ratna Kata Intan. Saya Syarul Islam. Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi.